Okey, saya nak menjawab kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim hari ini, yang mana berkenaan dengan isu minyak. Anwar Ibrahim membidas pembangkang yang konon-kononnya memaki hamun kerajaan yang ada, pimpinan Anwar Ibrahim, kerana isu minyak. Dan saya percaya juga ramai rakyat Malaysia yang memaki hamun Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu kenaikan harga minyak ini. Jadi, apa sebab perkara ini terjadi? Anwar Ibrahim tak payah nak marah, Anwar Ibrahim tak payahlah nak mengeluh, kerana ini janji kau sendiri. Sewaktu kau jadi pembangkang, sewaktu kau jadi ketua pembangkang, kau janji 24 jam kau nak jadi kerajaan, 24 jam kau jadi Perdana Menteri, kau nak turunkan harga minyak. Okey, tak apalah kalau hari ini Anwar Ibrahim mempertahankan diri dia dengan konon-kononnya isu ini adalah masalah isu global, iaitu masalah kenaikan minyak global. Okey. Dan masalah ini juga akan menyebabkan ekonomi global. Dan disebabkan masalah daripada krisis Asia Barat yang melibatkan perang antara Israel dan juga Iran. Tapi rakyat mempersoalkan janji kau. Perang ini berlaku hari ini. Sebelum ini, 3 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, perang baru bermula beberapa bulan ini. 3 tahun kau jadi Perdana Menteri, kenapa kau tak turunkan harga minyak? Sebelum perang ini berlaku satu kenaikan harga minyak. Yang mana apabila Anwar Ibrahim membuat subsidi, betul subsidi itu meringankan rakyat, tetapi mereka yang menggunakan diesel terbeban. Dan diesel ini membabitkan kenderaan pengangkutan, kapal-kapal yang ada, lori-lori yang ada, melibatkan industri. So, bila perkara ini berlaku, maka berlaku kenaikan harga barang. Maka keseluruhan rakyat terjejas. Jadi, bukan masalah pembangkang yang marah. Yang marah hari ini adalah rakyat. Anwar Ibrahim tak payahlah nak meletakkan kesalahan kepada pihak pembangkang. Kerana bila siapa saja rakyat yang mempersoalkan isu ini, maka Anwar Ibrahim nak kategorikan dia sebagai pembangkang. Pada saya, ini tidak adil. Anwar Ibrahim sendiri pernah menjadi pembangkang begitu lama, berpuluh tahun. Setiap kali berceramah, setiap kali kempen, Anwar Ibrahim menekankan bahawa subsidi, menekankan harga barang murah, menekankan harga minyak turun dan sebagainya. Hari ini kau naikkan harga barang ini dan akhirnya kau persoalkan balik dan kau salahkan orang lain. Saya nak pergi cerita isu kenaikan minyak. Orang Semenanjung marah sekarang ni berkenaan dengan isu kenaikan harga diesel antara Semenanjung dan antara di Sarawak ni. Walaupun diperjelaskan kepada orang Semenanjung tak boleh terima. Walaupun orang Semenanjung tahu bahawa minyak itu datang daripada kebanyakannya daripada Sabah Sarawak. Sebab mereka juga tertekan. Jadi janji Anwar Ibrahim, cakap Anwar Ibrahim, cakap Ceplos, cakap pengikut Anwar, cakap Kadam Anwar, cakap mereka-mereka yang jadikan Anwar ni sebagai dewa. Konon-kononnya masalah ini disebabkan kita, masalah global yang saya sebut tadi. Lepas itu kau nak pergi isu konon-kononnya harga minyak turun. Hakikatnya minyak ni naik. Dan Anwar Ibrahim sekarang ini tertekan kerana engkau sendiri cakap bahawa dan pengikut-pengikut Anwar ni tadi cakap konon-kononnya negara kita ini adalah negara yang masih lagi murah harga minyak. Kena ingat cakap Anwar Ibrahim tu tadi, iaitu negara kita ini negara pengeluar minyak. Negara pengeluar minyak, kita pula dilanda oleh masalah. Takkan kita nak samakan harga minyak kita dengan Singapura? Takkan nak samakan minyak kita dengan Korea? Takkan nak samakan minyak kita dengan Vietnam? Takkan nak samakan minyak kita dengan Laos? Takkan nak samakan minyak kita dengan Thailand? Nak samakan dengan Indonesia? Kita ni negara pengeluar minyak. Mana cerita Anwar Ibrahim? Jadi ini persoalan yang menyebabkan rakyat marah. Kerana kau yang ajar rakyat keseluruhan untuk tahu bahawa kita ini negara pengeluar minyak, patut harga murah. So, apa yang saya cakap ini kalau salah, komenlah di bawah. Sekian, terima kasih.